Sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada bunyi kuat dari dapur. Kerbang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Izinkan saya untuk bertanya satu soalan. Kalau sekarang ada orang di rumah anda secara tiba-tiba jatuh rebah di depan mata anda, atau anak anda tercekik makanan, ataupun ada baby tersedak susu. Adakah anda tahu apakah tindakan yang betul untuk dibuat dalam 30 saat hingga 1 minit yang pertama? Sebab dalam situasi kecemasan, panik itu biasa, panik itu normal. Tapi ilmu yang betul, itu yang menyelamatkan anda. Nama saya Azizul Ammar bin Rahmat. Kami daripada Akademi Dr. Azizul Ammar. Kami merupakan sebuah training provider yang berdaftar dan telah beroperasi sejak tahun 2016. Bertempat di Seksyen 13 Shah Alam, Selangor, dan misi kami sangat jelas, iaitu satu rumah, satu terlatih CPR. Iaitu terdapat sekurang-kurangnya seorang dalam setiap rumah yang tahu teknik yang betul supaya dapat memberi bantuan kecemasan kepada ahli keluarga sendiri sekiranya perkara tidak diingini berlaku. Dan bukan sekadar menunggu ketibaan ambulans. Jom kita bayangkan satu senario. Sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada bunyi kuat dari dapur. Kerbang! Bunyi macam ada orang jatuh. Apa kita buat? Kita terus berlari ke dapur dan kita nampak ayah, ibu, isteri, sesiapa saja ahli keluarga terbaring, muka pucat. Kita kejut, tapi tak ada respon. Dalam saat itu, otak kita cuma ada dua pilihan. Pertama, menjerit, panik dan menangis. Atau yang kedua, bertindak dengan betul. Dan itu yang membezakan orang yang pernah belajar, orang yang ada ilmu pengetahuan dengan orang yang tak pernah belajar, yang tak ada ilmu pengetahuan. So, mereka bertindak. Bukan sebab mereka hebat, tapi sebab mereka bersedia untuk menghadapi situasi kecemasan seperti ini. Tuan-tuan perempuan, di Akademi Dr. Azizul Ammar, kami sediakan latihan CPR First Aid dalam dua cara utama. Yang pertama, secara face to face, secara fizikal, di mana kami boleh anjurkan latihan CPR dan First Aid ini di tempat anda. Kami pergi ke tempat anda, kami bawa semua peralatan ke tempat anda, di pejabat, di sekolah, di komuniti, di surau, dewan orang ramai, universiti, sebut saja di mana lokasi anda, kami akan ke sana. Sesi face to face ini akan fokus kepada pemahaman. Demi langkah kami ajar, kami beri latihan praktikal dan kami akan pastikan anda betul-betul bersedia sekiranya berdepan situasi kecemasan. Kami akan bawa dummy CPR yang banyak supaya setiap peserta dapat satu, tak perlu kongsi. Dan cara yang kedua, metod yang kedua, iaitu secara online. Tapi saya nak jelaskan satu benda yang ramai orang salah faham. Ramai orang bila ingat online, maksudnya dia duduk tengok slide dengan ceramah habis. Tidak. Kelas online kami berbeza dan memang bukan sama seperti online yang lain. Yang menarik, hampir semua peserta yang join kami boleh tengok kita punya testimonial. Ini semua bukan berbayar, paid review, tak. Ini semua yang jujur, ikhlas. Semua akan komen benda yang sama, tuan-tuan nampak. Dia kata, doktor, rasa macam kelas online ni macam face to face lah. Kenapa jadi macam tu? Sebab kami pastikan kelas online kami live, bukan rakaman. Yang kedua, peserta fokus. Kita juga buat praktikal. Ramai tanya, online boleh praktikal ke? Ya. Bahagian ni yang paling membezakan kami. Setiap peserta yang join kelas online akan diberi dummy CPR yang kami gelarkan dia sebagai Little Akil. Ini inovasi kami sendiri. Dummy Little Akil ini bukan sekadar dummy biasa, dia adalah cara kami untuk pastikan peserta online tidak terlepas latihan praktikal. Masa sesi online berlangsung, peserta akan ikut langkah demi langkah yang trainer ajar. Letak tangan yang betul, cara tekanan yang betul, dekat mana nak tekan, dan ini semua real time. Maksudnya, walaupun anda join dari rumah, anda juga turut serta dan belajar. Bukan hanya tengok, tapi juga bertindak. Sebab CPR ini bukan ilmu teori semata-mata. CPR adalah skill. Dan skill kena buat. Jadi bila anda join mana-mana sesi kami, matlamat kami satu. Iaitu bukan sekadar tahu, tapi untuk anda mampu bertindak, berani untuk lakukan perubahan.
anda akan lebih jelas tentang apa perlu buat bila mangsa tak sedar diri, heart attack, cardiac arrest, lemas, macam mana nak beri bantuan yang betul, bagaimana nak buat CPR dengan selamat, dan apakah langkah seterusnya sementara nak tunggu ambulans tiba. Semua ni kita buat. Saya selalu cakap, kita tak minta perkara buruk berlaku, tapi kalau ia berlaku, biarlah kita jadi orang yang boleh bantu, bukan orang yang tengok sahaja. Sebab bila keluarga rebah depan mata, tak ada masa nak Google. Kita hanya ada masa untuk bertindak. Sebab itu, Akademi Dr. Aizul Amar wujud untuk pastikan lebih ramai rakyat Malaysia ada ilmu CPR. Kalau anda berminat untuk anjurkan sesi latihan face to face di tempat anda, atau anda berminat untuk join sesi online dan dapat liter akil, anda boleh hubungi kami dan tim kami akan bantu susun jadual yang sesuai untuk anda. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe dan share video ini kepada rakan-rakan keluarga, sebab mungkin satu hari nanti ilmu ini menjadi sebab ada seseorang masih bernyawa. Jumpa anda di kelas nanti. Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.